Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Semalam kita tengok pair AJ, AUDJPY. Saya sebenarnya pair apa ni, pair cross ni, cross pair ni saya jarang sangat trade kecuali pair GN dengan GA. GBP NZD dengan GBP AUD sebab volatility maksudnya kat sini adalah pair GN dengan GA dululah kan, dia punya pergerakan dia punya volume dia tu lebih besar daripada gold. Lebih besar daripada gold, dan dia lebih besar daripada EJ dan GJ sebenarnya. Kalau kita cerita dulu. Okay. Kalau dulu kita kata gold besar lah juga kan, paling aktif besar lah juga, dan ramai lah yang akan trade gold sebab pergerakan dia besar. Okay. Lepas itu adalah GJ, selepas GJ adalah EJ kan. Ini kebiasaannya lah. Kalau kata wah GJ, aku takut GJ sebab besar kan, besar. Tapi dulu saya trade PGN dengan GA. Dia ibarat macam ni lah, engkau pandang sebelah mata je GJ tu, kecil je. Macam tu lah, lebih kurang. Dengan gold pun kadang-kadang dia sama taraf, kadang-kadang dia lebih besar, kadang-kadang lah. Okay. Tapi sekarang gold janganlah janganlah Jadi bila kita dah biasa dengan pair-pair yang sangat volatile, sangat besar dia punya pergerakan dia kan, dia turun, dia naik tu beratus pip, dia turun beratus pip, dia sekali dia gerak tu kan, memang cuak lah. Memang cuak dari sudut pip dia lah. Tapi orang tak berapa nak suka sangat sebab dia suka dindong. Dia suka naik atas, dia lipat balik. Dia turun bawah, dia lipat balik. Lepas tu dia bukan bersifat trend. Dia bukan bersifat trending kan, dia bersifat suka libas melibas, suka pusing macam tu, tapi dalam keadaan volume yang besar. Okey, pair lain contoh EJ dan lain-lain ni dia dianggap sangat-sangat kecil lah. Okey, saja cerita. Okey, jadi kita sambung. Semalam saya bagi tahu kan, kita jumpa T1 ke sell, and then saya cuma nak cerita ni je sebenarnya. T1 ke sell, and then bila kita tengok kan, ada F1, ada F2 sebenarnya ni F2, cuma dia dalam bentuk yang macam ni lah kan. Ada F2. Lepas itu dia buat TKL. Mula-mula dia buat ke sell kan, dia keluar arah ke sell. Lepas tu dia buat TKL kat sini lah, kita akan katakan TKL ni terbentuk kat sini kan, arah ke sell. Lepas tu TKL ni kat sini. Jadi apa yang saya nak bagi tahu adalah bila market bergerak melawan arah ni, sebab kalau kita follow F2 ataupun F1 lah, F2 ni dia bagi tahu ke buy kan. Bila dia melawan arah T1, dia market tu tak berapa cantik saya cakap kan. Jadi kita tengok lah, cantik tak? Cantik tak? Pada saya tak berapa cantik lah. Sebab apa? Sebab tak bergerak sangat. Kalau kita masuk kat sini, kita masuk awal-awal kat sini, bolehlah sikit kan, berapa pip. Tapi kalau kita masuk dekat sini, awal-awalnya tu dia floating dulu berapa jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam. Lepas tu bila dia pergi, tak banyak mana pun kan. Macam tu lah. Kalau masuk kat sini, lagilah meninggal. Kan. Jadi kita janganlah tengok sangat dari sudut betul lah, jadi tu jadi dia pergi terus tu. Kau tengok dari sudut market yang dah siap. Kau tak tengok dari sudut real time market, dari sudut application dia, macam mana kita nak apply pada market tu semua kan. Jadi itu je lah. Okay, faham bila dia melawan, dia tak berapa cantik sangat. Ada lagi sebenarnya satu benda lagi yang saya tak nak cerita. Bukan saya tak nak cerita, kita go step to step, one by one, iaitu HSH1 dengan HST. HST ke buy, HSH1 ni ke sell. HSH1 T1 ni dia pergi ke sell. Maksudnya adalah dia nak pusing ke sell
Kan dia nak pusing ke sel. Tapi Menatang Allah ni H1 ni pula dia nak pergi ke baik. Jadi dia bengong kat situ tau. Dia jadi bengong kat situ. Dia mana satu kau nak pergi ni? Kalau kau nak putar, kalau kau nak tukar trend, tukar HST, tukar je lah HST. Ini mula-mula bagi tahu nak tukar HST. Lepas tu kau pusing balik. Alamak. Dia jadi macam tu lah. Yang ni saya katakan kemudian lah. Kita dalam fasa nak mengenal. Satu, yang pertama adalah T1 tu macam mana. Yang kedua adalah kita nak next step dia adalah kalau dia pergi ke lawan arah, apa tindakan kita. Kalau dia pergi follow arah, apa tindakan kita. Aduh, ini sebenarnya saya hold ni. Hold saja test market. Test market nak tengok berapa hari kita boleh hold market. Macam mana lagi yang ada? Okay, pen NU. Okay, pen NU katanya ada. Jadi kita tengoklah dulu, kita scan dulu. Pun sama melawan juga. Tapi kita kena tengok 1, 2, 3, 4 Ichi ni San Yon. Okay, Ichi ni San Yon. Okay, 4 kat situ. Okay, nak kena tengok satu lagi. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nasib baik waktu LO 4. Okay, 5, 6, 7, 8. Ngam. Okay, ngam. Jadi dia melawan kat sini. Pertama kita kena tengok adalah dia ada trend sell dekat sini. Lepas itu dia ada trend buy. Okay, kalau trend sell ni, kalau kita nak kata apa yang kita nak tengok, yang pertama adalah dia ada trend. Macam mana kita kata ada trend? Yang pertama ada 3 candle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 candle. Jadi bila ada 3 candle kita akan nampak, kita akan kata ada trend lah. Kan ada trend. Yang kedua adalah dia bergerak di luar zone A. Dia bukan ada trend sebelum tu. Selepas dia keluar daripada zone A, dia bergerak. Okey, dia bergerak. Jadi ini kita kata ada trend. Ada trend. Okey, lepas tu ada trend yang melawan. Okey, itulah yang pertama kita nak kenal T1 dululah kan. Hari ni cantik pula dia punya pergerakan dia. Okey, kalau kita nak tahu malah nak masuk bab tu, diamond step tu tak payahlah Okey, yang kedua adalah kita tengok, nak kata ada F2 pun kita tak berapa nak ada F2 sangat dekat sini. Ini memang ada LT ini trend ke sini. Ini ada LT ke buy. Lepas tu 3J. Ada 3J maksudnya adalah market nak putar arah. Jadi mula-mula dia bagi tahu nak gerak. Lepas tu dia bagi tahu putar arah lah bang. Okey, dia putar arah. Jadi market ni bergerak melawan arah T1. So kita abaikan je lah. Okey, kita abaikan je lah. Ichi ni San Yon. 4. Tak apa cantik. Zone A kat sini. Okay. And then kalau kita kata zone A breakout, kita nak gunakan zone A Kalau kita katakan nak guna zone A breakout kat sini baru kita entry. Kita ada limit dekat sini je. Low kita ada kat sini. Tak berapa jauh sangat kita nak pergi. Okay. And then dari sudut kita tengok HST HST ke buy HST ke buy. Okay, trend ke buy. Lepas tu dia macam lengguk sikit kat situ kan. Dia macam sideways sikit kat situ. Okay, dan T1 ke buy ni maksudnya HST ke buy, T1 ke buy. Maksudnya dia bagi tahu kita aku nak sambung arah. Maksudnya adalah dia adalah last HSR.
dia mematikan HSR tu. Ini HSR. Okay, ini HSR bagi HST. Dan munculnya dia bagi tahu, bang, HSR dah berakhir ni. Jadi dia nak pergi ke buy kan, bila terbentuk T1. Cuma dia buat repair balik. Mungkin mungkin dia repair HSR bagi H1. Mungkin lah, saya tak tengok damage stat Mungkin dia kata dia nak buat macam ni, ataupun tak nanti lah. Sebab dia tak lawan. Dia melawan apa yang kita nak. Dia melawan T1. Okay, pair lain adalah UCAT UCAT kita dah tengok belum? Wah, cantik lah. Pun sama 8 tin chart 4 8 chart 4 kat situ. Okay, so T1 ke sell and then market ke buy. Okay, tak apalah. Maknanya market tak apa cantik lah. Cuma nak masuk boleh. Nak masuk boleh. Cuma orang kata tak jauh lah. Yap, something some. Okay, yang ni dia breakout daripada zone A, tak berapa nak besar sangat. So kalau kita masuk pun okey lah. Kita masuk, kita tak adalah kata, dia bukan high risk dengan low risk. Dia kata market dah bergerak, kau masuk. Berapa lagi balance yang kau boleh masuk kan? Berapa lagi balance yang kau boleh masuk. Itu je cerita dia. Dia tak ada istilah high risk dengan low risk. Kalau benda tu memang dia bagi kau profit, dia tak ada high risk pun. Kecuali kau tamak hallover nak full margin, itu high risk lah. Itu kita kira high risk lah. Okay, tak apa jauh sangat lah. Cuma saya kata ke depan ni dia matilah ni. Ini bab lain lah tak jauh sangat pun. Tak jauh sangat lah tu pun. Kalau dia nak buat macam ni. Okay, itu je lah. Okay, sekian, terima kasih, bye bye. Motif kita pada hari ni adalah nak mengenal market T1 yang cantik. Yang ini saya tak cerita lagi. Okay, ini nampak kan market bergerak kan. Ada perjalanan. Maknanya daripada dia keluar zone A, dia bergerak daripada zone A, dia keluar, lepas tu dia bergerak. Ada perjalanan. Okay, ada trend. Lepas tu dia melawan trend. Okay, dia melawan trend. Jadi ini adalah T1 yang kita kata okey lah. Bolehlah kita ambil dia sebagai T1. Saya risau sebab tertukar dengan T3 type 3 lah. Type 3 nanti sebab kita akan masuk bab HSR type 1 tak payah. Banyak benda lain. Okay, so nak kenal benda ni, yang pertama. Yang kedua adalah kalau market melawan arah kita, apa yang kita nak buat, boleh masuk. Tapi tak berapa lah. Kalau dia follow arah, kita joget sikit macam tu lah. Jadi itu yang kita nak belajar hari ini. Sekian, terima kasih, bye bye.